Sorry, saya pakai slide boleh? Slide dia tak ada. Allah. Okay. Oh, salah kan? Okay. So, saya nak dengar suara anda semua. Hello. Pagi semua. Okay. So hari ni ada something special yang saya nak share untuk semua. Okay. Kita tahu kan kita ada produk baru yang sekarang ni tengah mendunia ke satu Malaysia. Tahu tak apa? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Yang ni saya suka. Ni, kita akan adakan sesi kelas introduction dan pemahaman siap sijil boleh jual hydrogen inhaler punya kelas. Okay? Sabar dulu. Okay. So, selama ni bila kita launching, kita tengok hari tu ada launching, tapi kita tak faham lagi apa hydrogen inhaler ni, apa dia buat kat kita, apa masalah yang boleh selesaikan. Okay. So, dekat sesi kelas ni hari Sabtu 14 hari bulan 6, saya nak pastikan korang semua kena datang. Sebab apa? Sebab lepas join kelas ni, korang confirm boleh jual hydrogen inhaler bukan 1 tapi 7 dalam masa seminggu. Nak ke tak? Tapi ada modal. Ada modal. Seorang bawa 3 orang, boleh? Bawa 3 orang yang ada kencing manis, yang ada darah tinggi, yang ada insomnia tak boleh tidur, boleh? So kita nak settlekan semua ni bagi satu Malaysia tahu 3 benda ni kita boleh counting. So apa yang korang akan dapat? Ni kita bawa 2 speaker terhadap untuk hydrogen inhaler. Yang pertama daripada sistem Anchor sendiri, Kak Aisyah Osman, dia akan explain macam mana korang nak buat income dengan hydrogen inhaler, macam mana korang nak buat marketing plan, macam mana korang nak cari prospek, macam mana korang nak close. Tak sabar kan? Tapi kena sabar sekejap sebab kita ada lagi satu speaker, Thomas Lim. Thomas Lim ni dia pakar pemakanan. So dia yang akan explain kat korang macam mana hydrogen inhaler ni boleh settlekan masalah 3 tadi yang saya suruh bawa. So kalau kita dah bawa pakar ni, yang kita bawa 3 orang tu confirm close tak? Close. So kita bagi makan, kita bagi cannula strip untuk pembuktian dan penyaksian. Sebab tu kita akan close. Ada pembuktian, ada penyaksian, ada makan, dapat demo, dan juga korang boleh bawa balik senyuman. Modal tu RM30, tak mahal kan? Semua boleh RM30 kan? Korang keluarkan 100 sekarang, saya lock 3 tiket, okey? Okey?